Jom kita pergi. Oh, okey tak? Okey. Sini. Hati-hati. Slow. Okey, baik. Jadi ni saya akan balutlah kaki awak okey. Okey, darah banyak ni. Okey. Pegang sini. Okey. Baik. Kita cross ni. Darah banyak lagi. Okey. Cross belah sini pula. Jadi kita akan ada dua ni lah. Okey. Kita belit lagi. Bagi pendek sikit. Belit lagi. Lepas tu kita buat ikatan buku sila. Kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Okey, lepas tu kita tutup lah dia. Kita boleh kemaskan dia macam ni. Okey. Ini boleh masuk sebelah ni. Okey. Jadi dah siap lah ikatan untuk kaki je. Okey tak? Rasa okey. Nampak. Sekarang saya akan buka lah ikatan dia. Ini selepas dia dah mendapat treatment yang sebetulnya. Okey, saya akan buka. Okey, dah terbuka lah ikatannya ni. Oh, dah elok. Dah sembuh. Nampak. Cetek, kau okey tak? Cetek, mesti kau angkat kau. Alif okey tak, Alif? Alif okey Okey. Hari ni saya akan bukan rawat lah, saya akan ikat awak punya tangan okey, menggunakan kain andu ni. Okey. Sini. Alif. Sikit. Bagi dia selesa sikit. Okey. Baik. Jadi kita akan gunakan ikatan buku sila. Okey, baik. Ali okey? Okey. Tadi saya dah balut tangan dia, tapi itulah tangan dia okey. Kepala dia pula yang kena. So tak apa, kita akan balut pula tangan dia menggunakan kain andu juga. Okey, sabar. Okey, sabar. Okey, pegang dulu. Tahan. Okey, terus kali kita akan lipat satu dululah. Lipat satu kali di bahagian atas. Ya. Okey. Sesudah kita lipat, dia akan jadi macam inilah. Dia akan jadi macam ni. Okey, nampak? Okey. Terusnya kita lalukan ke belakang. Okey, kita lalukan ke belakang dan kita akan letak dia dekat sinilah. Okey. Baik, jadi cara yang lebih kurang sama dengan balutan kaki. Jadi kita akan ikat di belakang terlebih dahulu. Okey, kita akan ikat di belakang terlebih dahulu dan kita akan bawa ke hadapan. Okey, menggunakan teknik ikatan buku sila. Okey. Kiri atas kanan. Kanan atas kiri.
Okey, lepas tu kita kemaskan. Okey, kita kemaskan lah. Okey, bila dah kemas, dia akan jadi macam ni lah. Okey, so okey eh? Okey eh? Okey. Jadi kepala dia pun dah okey kan, tiba-tiba okey pula. Kita buka lah dia. Okey. Buka dia, senang ke? Kita bawa ke sini. Nampak dia ada bentuk segitiga sikit. Kita tarik. So dah terbuka. Dah okey lah, nampak? Dah okey dah kepala dia.